Hello, wahai pengkaji sejarah, apa khabar? Hari ni saya nak buat filem tentang, saya nak buat video tentang, Y Ramlee. Ya, mesti ada tak kenal kan? Sebab dia ni bukan pelakon, dia ni orang biasa je, yang tiada di dalam Google, tapi ada di dalam banyak YouTube. Ya, dari kerana itulah saya buat video YouTube tentang dia. Maaf sebab tak buat video lama, sebab ya bukan senang nak dapatkan idea nak buat video ni. Ada A Ramlee, M Ramlee, S Ramlee, M Ramlee, semua ada. Ya, jadi untuk tu Y Ramlee ni ada boleh tengoklah kat YouTube. Banyaklah YouTubers yang tu ramah dia ni. Ya, YouTubers, tak tahulah dia masih ada ke tak. Ya, mungkin dia hanya muncul dekat untuk muncul kat YouTube saja kot. Ya, jadi saya pun buat video tentang dia lah. Katanya dia dapat nama Y Ramlee tu daripada P Ramlee. Ya, Y Ramlee. Ya, itu memang nama panggilan je kot. Ya, tak tahulah nama asli dia apa. Sebab kalau saya tak tahu, sila komen. Mungkin itu nama panggilan je kot. Ya, maklumlah banyak kadang-kadang ustaz buat video bahas-bahas ni. Jadi saya pun buatlah video bahas tentang nama panggilan. Ya, nama panggilan tak apa, asalkan bukan penghinaan. Ya. Okey, untuk Y Ramlee ni saya pernah dengarlah dia nyanyi kat YouTube. Walaupun ya, dia mungkin tak dapat kerja sebagai penyanyi kot, sebab zaman dulu tak ada media sosial, tak ada tu. Ya, tapi ya, YouTubers tu dah tolong dia dah. Banyaklah YouTubers yang tolong dia. Ya, kadang-kadang saya buat video ni pun sebab ya, cari kat Google maklumat tentang dia tak dapat. Semoga maklumat ni tolong anda lah. Okey, untuk Y Ramlee ni sebenarnya dulu fikir nak buat channel YouTube nama dia. Untuk channel ni, video ni agak lama sikit lah saya tak buat video, sebab takut langgar etika. Jadi saya takkan tayang waktu-waktu. Jadi saya akan tayang buat sementara saja. Untuk tahun baru boleh tayang. Tahun ni belum siap lagi. Okey, untuk tahun baru boleh saya tayang. Untuk Y Ramlee ni memang tak cukup maklumat lah untuk dia ni. Yang saya tahu video ni dia hanya dapat nama Y Ramlee daripada P Ramlee. Ya, itu pun agak dia terkenal kat YouTube. Agak ya. Okeylah, harap maaf lah kalau mengganggu ahli keluarga dia. Mohon maaf kepada semua ahli keluarga kalau berbahas tentang orang yang saya tak kenal. Mohon maaf. Ya. Okey, maaf saya tak buat video lama sebab ya takut langgar etika. Jadi saya akan tunggu sampai tahun baru. Ya, akhirnya dah sampai. Kali ini sudah tahun baru. Tahun baru 41. Harap maaf. Okey.